Siapa tu? Siapalah yang ajar cara ni? Memang jimat masa. Jom saya kongsikan tips serbu daging yang lembut tanpa pressure cooker dengan cara 5-37. Semua mula kita masakkan air sampai mendidih. Sementara tu kita boleh potong daging dulu. Salah satu tip lagi kita nak bagi daging tu boleh potong lawan urat. Bila air dah mendidih, masukkan daging dan kita rebuskan selama 5 minit dengan api yang kuat. Lepas tu kita boleh tutup api dan kita biarkan selama 30 minit dan 30 minit kita rebuskan lagi sampai yang mendidih. Lepas tu kita setkan masa 7 minit pula. Dah habis masa, boleh tutup api dan kita biarkan dia sekejap, and then bolehlah kita angkat dan tapiskan daging kita. Mudah kan cara ni? Lepas ni tak perlu dah kita nak rebus daging berjam-jam sampai membazir gas dapur. Kita guna je cara ni, insya-Allah lembut daging korang. Yang penting jimat masa dan tak perlu dah nak guna pressure cooker. Kalau suka tip macam ni boleh follow, like dan komen. Nanti saya kongsikan lagi. Jom makan.